Tarian Tepuk Amai-Amai dan tarian Ayam Didik yang dipersembahkan murid prasekolah Sekolah Kebangsaan Taman Uda Alustar ini sungguh mengagumkan. Walaupun masih kecil, lingguk mereka sewaktu persembahan di Ibu Negara baru-baru ini umpama penari profesional. Bakat 8 murid prasekolah Sekolah Kebangsaan Taman Uda Alustar ini paling menyerlah ketika Karnival Kecemerlangan Pendidikan Murid Prasekolah Kementerian Pendidikan Peringkat Kebangsaan. Bertemakan lagu rakyat, kumpulan ini dibimbing koreografer Cikgu Muhammad Firdaus Ibrahim. Menurut Muhammad Firdaus, cabaran paling besar dihadapinya adalah untuk memastikan murid-murid menari mengikut tempo dengan penghayatan yang baik. Nak mengingatkan anak-anak ni kepada step, kami akan kerap kali tengokkan kepada video, kerap kali ulang step yang sama dan tunjuk kepada satu contoh. Okey, tengok kepada seorang ini dan ikut kepada contoh yang terbaik supaya semua dapat seragamkan, dapat menari yang terbaik. Bagi peserta, langkah tarian yang pada mulanya sukar akhirnya menjadi mudah hasil latihan yang konsisten. Ada yang susah tapi cikgu ajar pelan-pelan. Adik menang adik seronok tak? Seronok? Seronok sebab apa? Sebab menang. Saya syok menang itu. Kalau boleh saya bila awal lagi. Mereka dinobatkan sebagai juara peringkat kebangsaan pada Karnival Kecemerlangan Pendidikan Murid Prasekolah. Sebelum ini, kumpulan cilik berkenaan turut menjuarai saingan di peringkat daerah dan negeri.